Abang Mat minta kita tanam sayur kat rumah. Saya ingat ini perkara-perkara yang cukup bodoh lah, Nak tanam sayur perlu ada tanah lah. Perlu ada tanah untuk tanam sayur. Saya tahu saudara berkawan baik dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Abang Mat. Abang Mat Samu kita. Saya tak nak, bukan nak slow down. Saya bukan batu api tau. Saya bukan nak melaga-lagakan saudara Harun dengan Abang Mat kita. Tapi memang tugas kementerian ni lebih lagi daripada sebelum-sebelum ni adalah untuk pastikan kita punya food security. Untuk pastikan sekiranya berlaku krisis, tak semestinya krisis ni, apa-apa krisis saja yang berlaku yang akan bagi implikasi pada kita sepatutnya boleh bertahan, kita sepatutnya mampu untuk hadapi masalah kekurangan bekalan, masalah import dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku mengejutkan saya lah, menyedihkan juga sikit sebenarnya. Abang Mat minta kita tanam sayur kat rumah. Tapi Abang Mat kan, dia dulu cakap satu ungkapan lah, elephant fight, grass die kan. Itu boleh kita guna ungkapan ini bila bila dua kuasa, tapi Iran adalah baru orang nampak Iran macam satu kuasa lah, boleh melawan dan menyebabkan geras itu kita semua lah geras itu. Tetapi persoalan saya kepada Abang Mat itu, nak tanam sayur perlu ada tanah lah. Perlu ada tanah untuk tanam sayur. Masalah di negara kita, ada orang ada tanah, sedang bertani untuk bergenerasi, tanah mereka dirampas. Ini berlaku di kawasan Parlimen Tambun. Perdana Menteri. Di kawasan Parlimen Tambun, di bawah Kerajaan Madani, di bawah Kerajaan Menteri Besar Barisan Nasional, UMNO, mereka nak rampas tanah petani-petani Kelantan yang keluarkan dekat 50 kepada 60 tan sayur-sayuran. Mereka nak rampas tanah itu, nak buat perindustrian. Buka kilang. Bukan kilang. Dan bila penduduk fight itu meminta semua, mereka bagi dia tempat gantian, tempat itu tak sesuai untuk bersayur. Tanah tak subur lah. Tanah tak subur. Mengapa tanah yang subur you ambil dan bagi kepada industri? Dan saya ingat ini perkara-perkara yang cukup bodoh lah, Cukup bodoh lah. Minta maaf lah kawan saya. Tapi isu pokok di sini adalah mengapa kawasan Tambun, kawasan Perdana Menteri, tempat-tempat itulah kena first kena memastikan ada jaminan makanan.